Okay guys, ni aku nak share 15,000 15,000 lebih, almost 16,000 kilometer, 16,000 kilometer punya roller. Aku agak impress juga dengan condition zone test ni. Okay, sebab ADV biasa pakai 5,000, 6,000 pun kadang-kadang dah berpetak lah kan. Yang ni cantik je bulat. Nampak dia tak makan. Yalah, clearance dia pun tinggi, banyak clearance dia. Dia tak bagi sampai kat ujung-ujung. Pandai kat zone test ni. And sebab tu dia claim service CVT dengan tukar roller apa kejadah dengan belting sekali jalan 20,000. Okey. Kalau kau jenis bawa relax, memang boleh sampai 20,000, tak payah nak servis pun tak apa. Sebab tengok kan roller dia pun cantik, kau tak payah tukar. Maksudnya aku pun suggest, kalau dengan keadaan macam ni lah, aku rasa kalau 20,000 pun tak ada masalah. Cuma tengok pada cara penggunaan lah. Kalau kau bawa memang jenis leha-leha, bawa tepi pantai, ataupun bawa just pergi surau kan, nak habis full throttle pun tak, 20,000 kau lencan selamba, tak ada masalah. Tak payah servis, tak payah apa. Nanti 20,000 ikut je buku, kata nak tukar belting apa semua sekali jalan. Tapi aku ni bawa memang kadang-kadang ada laju. Biasanya santai lah, tapi ada juga sekali-sekala aku laju. Sebab tu aku buka untuk servis. Dan ni aku nak try pakai roller baru. Aku buka tukar. Okey, sekian saja untuk kali ni. Assalamualaikum.